Siapa yang skip video ni, jujur, dia ni seorang yang terpaling, paling rugi sangat-sangat. Wih, sebab apa tu Ustaz? Sebab dalam video ni, kita nak baca satu doa. Doa ni bukan biasa-biasa. Doa kita nak minta dekat Allah supaya makbulkan segala apa yang kita minta. Wih Ustaz, doa dia tu macam mana tu Ustaz? Relax dah dulu. Dah share ke tak lagi? Dah repost dah? Dah bagi video ni dekat semua orang dah? Apa? Tak bagi lagi? Oh, tak mau. Tak mau simpan ilmu ni seorang-seorang. Sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Sebab video ni dia berkait dengan hadis baginda Nabi SAW. Okey dah, share tau. Baiklah, tengok saya fokus. Dalam satu hadis, suatu hari baginda Nabi SAW terdengar seseorang berdoa dengan doa yang kita nak baca ni lah. Jangan risau, sekejap kita baca sama-sama. Sebab tu jangan skip lagi, kita baca sama-sama. Lepas Nabi dengar seorang tu baca doa ni, maka baginda Nabi SAW pun bersabda, orang itu, orang yang berdoa tadi tu, memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Nama Allah lah. Jika namanya itu digunakan untuk meminta, nescaya akan diberi. Dan jika digunakan untuk berdoa, nescaya dikabulkan. Ui, doa tu macam mana tu Ustaz? Okey, tengok skrin, kita baca doa ni sama-sama nah. Okey, ikut sama-sama nah. Saya baca pelan-pelan satu-satu, ikut sama-sama. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samadul ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana? Dapat tak? Kalau dah dapat, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Ramai orang dekat luar sana mungkin tak tahu ataupun terlupa. Semoga Allah Ta'ala terima segala hajat apa yang kita minta. Amin ya rabbal alamin.